Kalau kucing korang ada perut sensitif atau selalu cerewet buat makanan, korang boleh cuba makanan ni, iaitu Catsom Hypoallergenic Adult Chicken. Formula dia khas untuk kucing dewasa dan sesuai untuk kucing yang ada perut sensitif. Kibbles ni diperbuat daripada single animal protein, iaitu dari chicken. Jadi lebih mudah untuk sistem penghadaman kucing dan boleh kurangkan risiko alergi makanan. Yang bestnya, dia ada 60% animal protein dari chicken. Memang bagus untuk bantu tenaga harian, otot dan kesihatan kucing. Sejak I tukar ke Catsom ni, kucing I nampak lebih berselera makan dan lebih aktif. Kalau korang nak tahu, produk ni available dalam 1.5 kg dan juga 15 kg pack. Untuk wet food, I pun pilih dari Catsom, iaitu wet tuna with cranberry gravy 80g. Dia ada mix tuna dengan cranberry dan dia sedap tapi sesuai untuk semua peringkat umur kucing. Kalau untuk treats pula, I bagi treats Catsom creamy cat stick tuna with macaroni. Tekstur dia memang creamy, lebih ringan, grain free dan sesuai kalau nak bagi treats tanpa risau dekat anak bulu. Selain tu, Catsom ada juga grain free tuna with chicken can. Formula dia tinggi protein yang bantu sokong kesihatan otot dan bagi energi sepanjang hari. Bila kucing korang makan makanan yang betul, barulah kucing korang sihat, aktif dan happy. So, jangan lupa dapatkan daripada Catsom.